Saya Mio, ini kisah saya. Lepas ni giliran siapa? Mia! Mio, kamu buat apa tu? Apa ni? Delima? Pernah tak kamu bayangkan belajar sambil bermain, melukis, mencipta, berkuis dan bekerja sama? Semuanya hanya dengan satu akaun, iaitu Delima, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Melalui Delima, saya boleh akses pelbagai aplikasi menarik Google Classroom, tempat cikgu bagi tugasan, kuis dan nota penting. Saya boleh hantar kerja rumah terus dari telefon. Minecraft Education Edition. Ya, belajar sambil bermain. Saya bina dunia sejarah, sains dan matematik dalam bentuk 3D. Seronoknya, Kahoot dan Quizizz. Kuis interaktif yang buat saya tak bosan belajar. Siap boleh lawan markah dengan kawan-kawan. Hehe. Delima juga bantu saya bekerja dalam kumpulan. Saya boleh sunting dokumen Google bersama rakan, buat persembahan dalam talian dan berbincang guna Google Meet. Dengan Delima, saya lebih bersemangat belajar, lebih kreatif dan berkeyakinan. Inilah sebahagian usaha KPM untuk lahirkan murid yang fasih digital. Terima kasih Delima kerana menjadikan pembelajaran saya menyeronokkan, fleksibel dan penuh potensi. Kita dah tamat, masa dah tamat. Jadi saya minta kamu siapkan assignment yang saya bagi tadi. Jangan lupa turn in dalam Google Classroom. Dan jangan lupa, esok kita akan buat game menggunakan Kahoot. Faham semua? Come on! Terima kasih Cikgu Mio. Terima kasih Cikgu Mio. Mio, kenapa kamu bela-bela lagi? Hah? Kau siapa? Tak kenal pula. Ni nak saya tolong. Ni punya saya tolong. Mio, jangan lupa, petang ni ada kelas coding. Coding? Mio? Oh tidur ke? Mana ada cikgu? Saya baru je balik daripada masa depan. Bangun. Terima kasih, Cikgu. Cikgu, dunia akan terus berubah. Teknologi akan terus maju. Teknologi Mio, jauh kamu berjalan Mio. Semoga menjadi kenyataan. Dah, pergi masuk kelas Mio. Terima kasih cikgu. Di bawah gagasan Malaysia Madani, Dasar Pendidikan Digital menyokong visi negara untuk membangun masyarakat berdaya saing, inklusif dan celik teknologi. Usaha untuk melahirkan generasi digital yang berdaya saing melalui penggunaan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif. Terima kasih kepada Delima. Saya bukan sahaja menjadi murid yang lebih aktif dan kreatif, malah lebih berkeyakinan dalam menghadapi cabaran dunia digital. Inilah sebahagian daripada aspirasi transformasi pendidikan digital KPM. Saya, murid fasa digital. Terima kasih Delima, terima kasih KPM.